Betul ke Malaysia ada hantar 52 juta liter diesel ke Filipina? Semalam tular satu laporan dari Philippine News Agency iaitu agensi berita rasmi Filipina mendakwa Malaysia telah menghantar sekitar 329,000 tong diesel ke Filipina. Jumlah itu bukan jumlah yang kecil, lebih kurang 52 juta liter. Terus ramai yang persoalkan, bekalan kita cukup ke? Kenapa nak bantu negara lain dulu? Hari ini Majlis Tindakan Ekonomi Negara sahkan bahawa diesel tersebut bukan berasal dari Malaysia. Petronas pun menafikan keras tiada sebarang urusan jual beli diesel dibuat dengan Filipina. Fokus utama negara adalah memastikan bekalan dalam negara sentiasa cukup dan terjamin. Rakyat Malaysia tetap menjadi keutamaan. Jadi laporan tentang 52 juta liter itu sebenarnya adalah tidak tepat dan setakat ini masih belum ada lagi penjelasan rasmi daripada pihak Filipina. Cuma persoalan jadi kat sini macam mana berita rasmi Filipina boleh bagi kenyataan begitu. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.